Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacha Wang Sang Hao. Waalaikum. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Ravin, saya nak datang tadi, saya dengar YouTube live lah. Sebab kita kena lambat sedikit mula. Sebab tempat ni dia dekat dengan masjid dua kan. Jadi saya nak gelak juga sebab yang mengumumkan itu nama dia Ravin. Minta maaf kerana kita kena lewat sikit sementara nak tunggu azan habis. Hanya di atas pentas bersama kita ada seorang budak India, minta maaf kerana kita nak menghormati azan sekarang tak habis lagi. Saudara Nick, Eugene ada, calon-calon kita dah nak kena balik ke kawasan. Jadi saya ingat saudara-saudari, adik kakak yang hadir pada malam ini. Ini malam kedua yang kita dah mulakan ceramah atas terak begini. Dan selalunya saya pukul 1, pukul 2 tengah hari tu saya dapat panic attack. Sebab nak buat ceramah sekarang ini, tak ramai orang suka tau. Oh, Dr. Haris pun ada, saya tak nampak. Yang Dr. Haris dah balik dah. Okay, kita daripada tiram tadi. Selalunya, kalau tengok kempen pilihan raya sekarang, orang tak berani sangat buat ceramah. Sebab ceramah ni adalah trauma yang besar kepada parti-parti politik. Kalau buat ceramah, susun kursi, kursi tu kosong, mampus kau. Jadi akhirnya ceramah, dia tidak lagi ceramah macam dulu-dulu. Dia sudah jadi satu acara yang diserahkan kepada event management company. Bayar event management company, dia buat khemah besar-besar, dia kena ada semua. Dan untuk memastikan kursi itu tak kosong, selalunya kena pastikan mobilize seberapa ramai orang anggota parti dan ikut suka siapalah asalkan nampak penuh. Jadi kalau buat macam itu boleh. Tapi setiap satu ceramah dia perlukan persediaan berminggu-minggu dan satu ceramah selalunya kosnya ratus-ratus ribu lah. Ratus ribu apanya, kita orang masa dia orang ni nak jadi calon, kita orang duk bertegak, kau bayarlah deposit. Dia orang kata, you bayarlah deposit. Ini parti yang memang miskin, umur baru 43 hari, bukan 43 tahun. Tadi nak tersebut 43 tahun, 43 hari. Hari ini parti bersama genap 43 hari. Jadi kita tak ada pilihan lain. Cara yang paling baik ialah kita pakai truck lah. Saya mula gunakan cara ini untuk berkempen daripada 2016 lagi. Bukanlah saya minat sangat kat lori ni. Tapi ini cara yang paling mudah dan murah untuk kita berkempen. Kerana satu ceramah macam ini, kita minta izin, boleh tak kita park dekat mana-mana. Dan selalunya dia ada trik dia. Kita kena cari tempat yang paling strategik. Dia mesti dekat dengan tempat yang ramai orang duduk. Pandai korang pilih malam ni. Habis satu apartmen yang banyak-banyak ni, semua orang dengar ceramah malam ni. Cuma selalunya lah kita tidak buat tiap-tiap malam. Jadi kalau seminggu sekali tu kita adalah 3-4 hari untuk kita hebohkan. Dan pengalaman kita, kalau kita nak buat sesuatu ceramah, promosi itu paling kurang kena buat lah. Maksudnya ada handbill, kenalah ada kain rentang, pasanglah dulu supaya orang tahu. Tapi oleh sebab ini parti yang berumur 43 hari. Kemudian petugasnya yang bekerja keliling kami ni ada lebih kurang 10 orang. Banyaknya student universiti. Ada yang nak kena balik semula untuk ambil exam dan datang balik. Jadi kita tak cukup tangan daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya ingat semalam baru kita selesaikan perancangan kempen keseluruhannya untuk semua
semalam baru habis. Jadi bila semalam baru habis, kita nak kena minta permit daripada SPR. Untuk yang lepas-lepas, jadi hanya malam ini kita tak sempat juga nak print handbill dan juga untuk pasang kain rentang. Saya datang tadi memang kamikaze lah. Saya ingat mesti ada 5 orang. Muka-muka tu jugalah. Tapi nasib baik sebab yang menonton di luar selalunya ramai. Selalunya 10,000 orang satu malam itu biasa menonton tiap-tiap malam. Tapi Alhamdulillah, saya pun tak tahu mana korang tahu pasal ceramah ada malam ni. Tengok kat Facebook ke ataupun dengar daripada kawan-kawan. Alhamdulillah kita susun kursi lebih kurang 100 lebih. Saya tengok, saya datang awal-awal tadi separuh. Sekarang ini lebih kurang 1 jam lebih. InsyaAllah saya nampak semua kursi telah pun penuh dan macam ada lagi yang duduk berdiri, duduk jauh-jauh. Itu tak campur yang tutup TV3 dan dengar kita malam ini. Dekat flat semua. Jadi terima kasih. Bermula malam ini kita akan umum ceramah yang malam esok lebih awal 1 malam. Supaya orang yang tengok boleh beritahu kepada kawan-kawan, malam ini kita di Don Lakin. Malam esok truk ini akan bergerak ke Don Kempas. Dan kita akan berceramah di Taman Anggerik. Dia dekat dengan Pasar Malam Selasa Taman Anggerik. Ya, ada. Saya tak ingatlah jalan berapa. Kan salah bagi jalan, pergi kempen ceramah PH pula korang. So, senang cari tempat Pasar Malam Taman Anggerik di Kempas malam esok. Kita akan berceramah setentang dengan Pasar Malam Taman Anggerik malam esok. Dan saya harap kita boleh dapat lebih ramai lagi pengundi-pengundi setempat hadir macam malam ini. Malam ini kita pilih park dekat dengan flat perumahan. Malam esok kita park depan taman yang buat pasar malam. Sambil pergi pasar malam, kalau sebelum balik saya minta orang-orang Kempas malam esok singgah dengar kita. Baik. Saya semalam saya pucat lah kan, sebab kali pertama calon-calon kita berucap. Calon kita berucap pula ada seorang, dia cerita benda, ada orang marah lah. Ni apa cerita benda sensitif semua ni kan. Tapi tak apalah. After all, ini calon-calon biasa. Macam saya sebut, orang biasa ni dia bukan macam orang politik. Orang politik, dia nak bercakap, dia kira 5-6 benda dalam kepala. Oh, yang itu tak boleh sentuh, yang ni tak boleh sentuh, yang ni tak boleh sentuh. Semua tak boleh sentuh. Akhirnya, ucapan dia jadi apa? Ucapan PMX terbaik lah. Itu je lah yang dia boleh sebut. Sebab yang lain semua tak boleh sebut, tak boleh sebut, tak boleh sebut, tak boleh sebut, tak boleh sebut kan. Sebab itu ceramah politik selalunya bila parti itu dah jadi kerajaan, ceramahnya semua ceramah membodek. Kalau dia tak maki yang lawan, dia bodek sama sendiri. Jadi saya dengar semalam, saya kata lunyailah aku. Tapi tak apa, kerana ini adalah suara orang biasa. Dan orang biasa ini, ada yang Cina, ada yang India, ada yang Melayu. Masing-masing ada isu dia lah. Biarlah dia cakap. Kita setuju ke tak setuju, itu hak kita. Kita bagi dia cakap. Saya datang malam ini, saya kata janganlah buat macam semalam sekali lagi. Letih aku nak menjawab. Tapi pagi tadi saya nak beritahu. Saya tulis panjang lebar ni. Panduan kepada calon dan juga penceramah. Macam mana nak berceramah? Ada do's and don'ts, ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Mesej yang kita nak sampaikan ni sebenarnya apa dia? Terima kasih dan Alhamdulillah saya tengok semua calon-calon tadi telah berjaya berucap dengan baik. Betul tak? Dalam ucapan pertama, Alhamdulillah boleh bercakap dengan baik. Tak payah kita nak ajar, tak payah panjang-panjang. Hantar satu panduan saja. Itu maknanya orang biasa yang berkelayakan, yang telah ada pengalaman hidup masing-masing, selalunya kalau mereka diberi peluang,
mereka adalah pelajar yang jauh lebih cepat belajar daripada orang yang dah jadi ahli politik berpuluh-puluh tahun. Bagi panduan satu pagi saja, saya rasa lepas ini saya tak payah bimbang dah. Pergi ceramah mana-mana, insya-Allah. Macam Nick kata ni, ingat macam mana dia mula-mula ceramah dulu. Saya rasa nak banding calon-calon kita tadi berbanding dengan kami mula-mula ceramah, saya rasa calon-calon tadi memang lebih hebat dan juga lebih cerdik daripada kami dulu-dulu. Kemudian kita dengar kandungan dia. Kandungan dia ialah tak macam ceramah politik biasa lah. Yi Leong minta bas. Dia dok kira berapa bas ada dekat JB ni kan. Bas 200 tak cukup dia kata. Kak Ana tadi minta, semalam Kak Ana kata dia minta bas juga. Dia minta bas percuma untuk hantar anak-anak ke sekolah. Malam ni dia cerita pasal kindergarten. Dia minta apa pula malam ni? Eugene cerita pasal air. Dr. Haris saya tak sempat sebab semua duk bagi yang kat situ tu semua jentera. Dia duk bagi update kat aku pasal kempen masa tu lah juga. Sebelah telinga dengan ceramah, sebelah telinga dengan update. Ya. Sebenarnya kalau tanya orang biasa, itulah permintaan orang biasa. Kita hadapi cabaran kita tiap-tiap hari. Kalau di JB ni, pelik lah, saya mula-mula tengok data. Kita sudah tentu buat pelbagai kaji selidik. Kita nak faham sebenarnya apa isu yang paling penting untuk orang JB. Apa yang orang JB nak kerajaan selesaikan. Saya terkejut macam saya pernah sebut dalam ucapan sebelum ini. Saya ingat orang JB nak emas ke, orang JB dia nak minta lapangan terbang baru ke. Rupa-rupanya orang JB ni minta satu saja. Yang paling tinggi sekali, selesaikan masalah trafik jam dekat JB. Jadi betul lah. Yang Yi Leong kata tadi masalahnya ialah masalah bas. Masalahnya ialah apabila pembangunan yang berlaku di sebelah sini, di JB ni berlaku terlalu pesat. Lebih banyak apartmen, kondo semua naik dengan pesat. Tetapi pembinaan kemudahan pengangkutan awam, jalan-jalan, infrastruktur itu tidak dibangunkan selari dengan perkembangan kependudukan yang ada. Akhirnya sekarang dia jadi isu besar dalam pilihan raya negeri. Sama yang macam Kak Ana cakap. Kalau ibu bapa, dia bimbang pasal anak dia. Dia bimbang pasal kos untuk dia hantar anak dia pergi ke tadika, untuk orang pengasuh. Semua ini dia tak masuk dalam kepala ahli politik. Kalau tanya, katakanlah kita panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dekat Nik tu, kemudian kita panggil Datuk Seri On Hafiz, Menteri Besar, duduk sebelah Nik kursi kosong tu. Kita pun kumpul semua orang dekat sini, suruh dia beritahu dekat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dan juga minta dengan Menteri Besar. Kami nak jalan baru, kami nak bas daripada 200, kami nak 500, kami nak loji penapisan air baru, kami nak pam air yang lebih kuat, kami nak itu, nak ini. Tolong beritahu Perdana Menteri, tolong beritahu Menteri Besar. Agak-agaknya lah apa jawapan kedua-dua orang tu. Saya dah boleh beritahu Cik. Saya boleh beritahu terus jawapan dia apa dia. Jawapan dia akan kata, kita faham, hati saya sama. Saya nak ada 1000 bas. Saya nak itu, saya nak ini, saya faham semua. Malangnya kita tak ada duit. Kalau kita bagi bas, nanti kita kena ambil balik Tambak Johor tu. Kalau kita bagi yang ini, yang itu tak boleh. Kalau sebab kita sebenarnya tak ada duit. Jadi Datuk Seri Anwar mungkin akan kata, orang Johor kamu pilih. Kamu nak minyak murah ke, kamu nak bas? Tanyalah soalan apa-apa. Menteri-menteri bertukar ganti ni. Daripada Menteri BN, kemudian jadi Menteri PH,
kemudian jadi menteri PN, kemudian jadi menteri PH dan BN. Lepas ni tak tahu kok PH, BN, PN, tak apa pun aku tak tahu dah lepas ni. Tukar kerajaan macam mana pun, bila tanya bab rakyat, bas berapa, sekolah berapa, bas percuma, jawapan dia hanya satu. Duit tak ada. Yalah, yang cakap ini bekas Menteri Ekonomi tau. Sebab tu saya boleh bagi jawapan itu. Sebab itulah jawapan yang saya dah hidup selama 2 tahun setengah dalam kerajaan. Yang itu juga yang Nick duk dengar sepanjang masa. Duit tak ada, duit tak ada, duit tak ada. Tadi ada uncle kat belakang. Kena balik lah. Ini kena cek budak-budak ni. Aku sebut nama Anwar Ibrahim, terus hilang main ni. Baru buka cerita sikit je. Kan? Jadi, tengok terus lupa dah apa dia aku nak cakap tadi kan. Pasal uncle lah. Tadi saya datang, saya berdiri jumpa uncle kat belakang. Disembang dengan saya kan. Saya selalulah ramailah kawan-kawan. Saya pun seorang pemilik perniagaan. Jadi tiap-tiap bulan, ini minggu terakhir tiap-tiap bulan yang masa ni yang saya paling stres sekali. Sebab bayar gaji. Letih tiap-tiap bulan nak bayar gaji. Orang selalu kata, kalau ada bisnes ni bagus lah. You kaya. Kaya apa? Selalunya yang kaya, kita tiap-tiap bulan cari duit macam mana nak bayar gaji. Gaji dia orang tak bayar lagi tau. Tadi dia orang bagi hint-hint, gaji belum bayar, dah 29 hari bulan. Sibuk kempen, gaji terlupa bayar. Kalau tanya macam uncle kat belakang, tanya orang biasa yang buat bisnes, ni semua kat sini ni kan. Bila jawapan kerajaan kata tak ada duit, dia akan garu kepala pakcik. Dia akan kata, aku tak faham macam mana pula tak ada duit. Sebab pada masa yang sama, tiap-tiap tahun Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri Umum, kita berjaya mendapat kutipan cukai yang paling tinggi. Kalau rakyat garu kepala, bukan rakyat saja, aku menteri dulu pun garu kepala juga. Macam mana nak terangkan rakyat ni? Pada satu sudut kita sebut ekonomi bagus, pertumbuhan hebat. Memang betul. Ekonomi pertumbuhan ni lebih baik daripada sebelum-sebelum inilah, 5% ke atas. Oleh sebab itu kutipan cukai pun tertinggi dalam sejarah. Tapi dari satu tahun ke satu tahun, duit makin tak ada. Siapa ada jawapan dia? Siapa yang ada jawapan itu, insya-Allah kita layak pilih dia sebagai Perdana Menteri yang ke-11. Sebab sampai sekarang semua orang duk garu kepala, kok mana jawapan dia ni? Kalau kita dekat sekolah, cikgu ajar matematik, dia tak compute. Duit banyak, pertumbuhan banyak, kutipan banyak, tapi nak belanja duit tak ada. Kok mana pergi belanja? Baik Sebabnya pada pandangan saya lah kan, pada pandangan saya, mungkin ada orang tak setuju dengan saya lah. Sebabnya ialah kerana cara kita dalam menguruskan kewangan negara, walaupun kehendak dan juga keperluan rakyat itu semakin berubah-ubah dan mencabar dari satu tahun ke satu tahun, cara kita tak pernah berubah. Kalau saya dengan Nick tak bersetuju dulu, bukanlah soal berebut ke, merajuk ke apa. Soalnya, lama mana kita nak bagi alasan itu kepada rakyat? Berapa kali kita nak pergi jumpa rakyat kata, bagi kami tempoh lama sikit lagi untuk kami baiki. Lama mana? Saya daripada umur 21 tahun sampai sekarang dah 50 tahun. Takkan saya lama mana lagi saya nak bagi alasan yang sama. Minta rakyat bagi peluang, janji bahawa kami akan jadi lebih baik
Dan bila kami jadi kerajaan, maka semua masalah itu akan mula diselesaikan satu-satu. Rakyat tanya tahun pertama, kata tunggu dulu. Rakyat tanya tahun kedua, kata tunggu dulu. Rakyat tanya tahun ketiga, kata kena bagi satu penggal lagi. Lama-lama kena penggal kepala dengan rakyat tau. Cakap macam itu. Jadi saya lama-lama kata, sudah. Sedangkan kita semua tahu bahawa kalau ada satu masalah, kita dah cuba buat cara itu berkali-kali, tapi tak selesai masalah itu. Kalau terus buat dengan cara yang sama, maksudnya tak cerdik manalah. Dah tahu, cuba kali pertama, kedua, ketiga, cara itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab itu saya dulu kata, kita kena ambil jalan yang lain, terutamanya dari segi cara kita menguruskan kewangan negara, cara kita menguruskan program rakyat. Apatah lagi kalau benda itu adalah yang bersabit dari segi budaya dan pembawaan kepimpinan politik yang kita, yang menteri, yang hebat-hebat semua ni bagi teladan yang salah kepada rakyat. Contoh dia macam mana? Saya nak tanya lah yang hadir dengan yang menonton ni kan. Pilihan raya ni sebenarnya bagus untuk rakyat tau. Lagi banyak pilihan raya lagi bagus. Sebab apa? Duit masyuk tau. Kalau tengok daripada saya ingat dulu-dulu 20 tahun masa saya mula-mula kempen, ceramah kempen parti politik ni selekeh je. Dulu, kalau orang pergi ceramah, kalau pembangkang lah dulu lah, paling hebat ialah kita beli kacang putih daripada pakcik kat tepi. Itu kira hebat lah, pergi ceramah, dengar ceramah. Ini nampak sangat tak pernah pergi ceramah korang ni. Nampak muka macam blur je. Orang cerita pasal kacang putih kat ceramah. Tak? Zaman saya muda-muda dulu, ceramah ni sangat simple. Pacak, kemah, ada mic, lepas tu cakap, kalaupun lah ada orang lapar sikit ke, dahaga sikit ke, kamu pergilah kat belakang, ada orang-orang berniaga, ada yang jual sirap, ada yang jual kacang putih tak. Habis ceramah tu, tak cukup dengan kita datang dengar malam itu, habis ceramah itu, dia edarkan pula ni tabung-tabung, kita kena bagi derma pula dah kat dia. Itu budaya politik dulu ke tak? Yang tua-tua mula ingat. Baik, saya nak tanya kebelakangan inilah korang pergi tengok ceramah ke program ni dalam kempen pilihan raya negeri ni, ada tak ada orang buat kutipan derma lepas tu? Ada tak? Mungkin PAS je lah yang masih ada tak? PAS saja yang masih ada. PKR tak ada dah. Mana ada PKR kutip dah. Tak main lah kutipan RM300 satu malam. Sebab sebab ni zaman dah berubah. Kempen semua mahal-mahal. Kalau ada kempen ni dengan kemah besar semua, PH pun saya ingat macam itu, BN pun macam itu, PN pun macam itu, PAS je yang masih miskin sedikit. Ya tak? Memang ada. Jadi bila ada kemah ni semua kan, kursi kat depan ni semua untuk VIP semua. VIP datang ni dengan satu wildfire, lepas tu wildfire, penuh dengan dia orang ni. Jadi akhirnya Perdana Menteri datang tengok, wah hebat, popular betul aku. Habis kat depan ni semua orang nak menjilat dia. Bukan pengundi pun. Yang datang tu, wildfire tu datang daripada KL. Wildfire ni datang daripada Kedah. Wildfire tu entah aku pun tak tahu daripada mana dah. Sebabnya ialah, bila cara kita berpolitik itu, bila dah jadi kerajaan, kita buat benda yang sama yang dulu kita hentam dan kita kata perkara ini perlu diubah kalau kita jadi kerajaan. Memang betul lah, nampak gah
Memang betul lah nampak semua hebat. Tetapi saya harap pengundi-pengundi rakyat semua, kita kena jadi cerdik sikit. Yalah, kita kena jadi macam kancil lah. Jangan berhenti dekat apa yang nampak di depan mata. Kita kena tanya, actually korang buat hebat-hebat semua ni, actually siapa yang bayar ni? Sebenarnya siapa yang bayar ni? Pelancaran hebat besar-besaran. Kita tahu satu kempen macam itu, satu malam program paling kurang 2-3 juta ringgit. Siapa yang bayar ni? Bawa orang berbas-bas ni, bagi makan, minum, duit semua. Ni berapa juta korang bayar ni untuk penuh kan? Yang ini yang sebenarnya saya nak sentuh. Mungkin tak panjang lah. Setakat 3-4 jam lepas ni. Esok kerja kan? Malam ni hari apa? Isnin. Esok kerja kan? Tak. Sebab adik ni tak kerja, saya boleh sambung sampai pukul 3 pagi. Dia ambil MC terus esok. Doktor sila bagi MC. Bayangkan esok pergi jumpa doktor, saya tak boleh masuk kerja sebab semalam saya dengar ceramah sampai pukul 3 pagi. Baik Bila budaya itu tidak bertukar, dan yang paling mudah untuk kita tengok bahawa budaya wang itu tidak berubah ialah masa pilihan raya. Kita boleh nampak terus. Masa pilihan raya, budaya yang ada di bawah kerajaan PHBN sekarang ini tak berbeza daripada yang kita lawan masa saya dalam PH lawan BN dahulu. Masa dulu saya kata, setiap 1 sen yang duit kamu guna untuk berkempen itu tak boleh guna kerana itu duit rakyat. Sekarang tak ada lah. Kalau tengok contohnya, tiap-tiap nak masuk pilihan raya negeri ke, pilihan raya kecil ke, ni seminggu sebelum nak umum masuk penamaan calon, masa itulah segala jenis pengumuman projek baru keluar. Masa kita pembangkang dulu, kita marah. Sebab dia tak adil. Macam tu macam mana kamu nak lawan parti yang incumbent, parti kerajaan. Sampai bila-bila tak menang. Nak masuk saja dia umum, dia tabur. Masa dulu kita nak kalahkan Najib, kita ulang cash is king, cash is king, cash is king. Sekarang bila jadi kerajaan, saya nampak benda yang sama juga berlaku. Dan sehingga sekarang tak ada satu parti pun yang nak umum sebenarnya siapa bayar perbelanjaan yang besar untuk berkempen ini yang berjuta-juta. Kemudian cara berkempen, baik BN ke, baik PH ke yang jadi kerajaan di negeri dan persekutuan sekarang, perasan tak? Mana ada orang buat ceramah macam kita lah. Program dia ialah program kerajaan. Temu mesra dengan Datuk Sri Fahmi Fadzil. Apa nama ni? Lipat roti canai. Anjuran satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Habis pegawai kerajaan ni kena kerah untuk tengok dia lipat roti canai. Orang agensi itu buat program, agensi ini buat program. Bila dia buat program, pegawai-pegawai kena turun. Pegawai turun tak cukup, kena panggil orang ni supaya nampak ada penduduk datang. Bila panggil orang, kalau panggil macam ceramah kosong macam ini, siapa nak datang? Kena bagi cenderamata, kena bagi makan. Sebab tu kalau ceramah ni dalam dekat YouTube live ni, ada je yang tanya, YB ada bagi makan ke kat belakang tu? Kalau tak, saya nak datang. Dia dah jadi budaya. Jadi maksudnya setiap satu kempen itu bila dibuat oleh agensi kerajaan, kononnya program rasmi kerajaan tapi sebenarnya untuk berkempen, agaknya siapa yang bayar ni? Pernah kita tanya tak? Siapa yang bayar ni? Bayar daripada duit kita. Peruntukan kita. Yang patut pergi kepada perkara-perkara yang sampai kepada kita, kementerian-kementerian dia terpaksa tolak ke tepi, gunakan untuk buat program-program ini. Jadi bila bajet tu dah tak ada, bajet untuk rakyat yang lain tak ada lah.
Itulah ceritanya sebenarnya. Sebab itu saya kata, kali ini tak apalah, walaupun baru berumur 40 hari, kita masuklah dalam pilihan raya negeri Johor. Tak apa. Dalam Malaysia ni semua orang tahu, ahli politik ni muka tebal, memang betul. Dan antara ahli politik yang muka tebal, saya antara muka yang paling tebal lah kot lah. Lama mana dah saya duk ceramah, duk cerita semua. Keluar, lock up, masuk lock up, kena jatuh hukuman. Saya tak pernah rasa malu, tak pernah rasa takut. Kalau kita yakin yang kita buat itu betul. Kita masuk pilihan raya kali ini, saudara-saudari. Yalah, awal-awal tu saya kata, janganlah sampai bagi hilang deposit. Tapi kalau tengok malam ini dengan notis 4-5 jam, ada orang lakin datang, InsyaAllah saya rasa tak hilang deposit kot. Tengok gaya ni. Tapi dia bukan soal menang. Kita pun tahu, kalau pun ada 5-6 orang menang ataupun hatta semua menang pun, saya dengan Nick tak dapat apa-apa. Saya hanya kutip balik deposit yang kita orang bayar untuk calon-calon ini kan. Kita tak dapat apa-apa. Orang tanya, yang kamu bertanding hanya 15, kenapa kamu tak bertanding sampai 30, 40? Apa guna kamu bertanding kalau tak boleh bentuk kerajaan? Sebab kami tak pernah kata dalam seusia 40 hari ni kami nak bentuk kerajaan. Kau gila ke apa? Takkan kau nak suruh Eugene jadi exco? Betul tak? Sebab matlamat kita ialah untuk jangka panjang. Kita nak kena mula balik daripada bawah. Dan kita nak kena perbetulkan balik budaya politik kita. Dan saya dah sampai satu pusingan daripada saya bermula macam budak-budak ni semua yang tadi bagi ceramah pada usia yang muda. Saya dah lalui semua sampai saya jadi menteri. Akhirnya saya kata, tak adalah nak kata sia-sia 20 tahun yang lepas. Tapi saya juga tahu bahawa tukarlah siapa jadi Perdana Menteri, tukarlah pimpinan macam mana pun. Tapi kalau kita tak tukar budaya kita, bab-bab berbelanja dan berboros duit rakyat ini, sampai bila-bila bas tak cukup. Sampai bila-bila duit jalan tak ada. Sampai bila-bila Kak Ana membebel minta untuk bas percuma hantar budak kat sekolah. Takkan dapatnya. Duit takkan adanya. Pinjaman akan terus naik tiap-tiap tahun dan kerajaan, Menteri Kewangan demi Menteri Kewangan akan beritahu rakyat, oh sebenarnya bayaran hutang kita semakin tinggi, interest kita semakin tinggi, jadi kita tak boleh buat. Sebab kaedahnya tak berubah, dan kaedahnya tak berubah ialah kerana budaya politik itu tidak berubah. Sebab itu Kancil masuk dalam pilihan raya negeri. Kita nak buktikan bahawa kita boleh berkempen dengan berkesan lebih baik daripada PN tanpa kita berbelanja macam orang lain. Kita nak tunjukkan bahawa dengan hanya satu truk yang kita sewa RM28,000 satu bulan, kita boleh buat kempen daripada pagi sampai ke malam dan jumpa lebih ramai orang. Bukan sebab kita action sangat pasal truk. Kita nak tunjukkan ada cara yang mana kita boleh keluar daripada cengkaman politik wang yang duk pegang ahli politik. Jadi truk ni kan, ni hari kedua kita buat ceramah malam ya tak? Saya kan kedekut. Aku kata gila apa, sewa RM28,000 sebulan, pakai malam saja. Lepas ini kita akan gunakan truk ini insya-Allah untuk kita buat food truck pagi pula. Jadi kita akan pergi ke tempat-tempat yang ramai orang, kita buka truk ni, tapi kita tak boleh masak kat atas ni lah. Saya akan beli nasi lemak, saya beritahu awal-awal kepada SPR, itu bukan rasuah kita akan berkongsi nasi lemak bungkus secara percuma dengan pakcik-makcik yang nak makan dengan kita lepas ni. Pening kepala dia orang. Barulah berbaloi. Satu truk RM28,000 sebulan. Kalau satu hari berjalan sampai 3-4 kali, maksudnya satu hari kita boleh bawa truk ni berkempen di 5 don. Berbaloi.
Dengan cara itulah saudara-saudari, baru kita boleh ubah macam mana kita nak keluar daripada masalah kewangan negara yang ada sekarang. Kita kena ubah semua. Budaya kerajaan kena ubah. Benda yang sebelum ini semua orang tutup sebelah mata. Tak boleh dah. Kita kena haramkan menggunakan jentera dan program kerajaan untuk berkempen masa pilihan raya. Tak boleh. Itu duit kerajaan. Itu duit rakyat. Kamu nak kempen, pergi beli truck macam kita orang. Barulah ada wang. Kalau setiap satu perkara perbelanjaan kerajaan itu kita betul-betul jaga macam itu, barulah insya-Allah kita ada lebih wang kalau nak beli truck ke, bukan truck, nak beli bas. Nak beli bas ke, nak buat jalan baru, nak jaga kesihatan, sistem kesihatan untuk orang tua. Kalau tidak, kita ulang benda yang sama berkali-kali. Lepas tu kita tukar kerajaan. Lama-lama jadi tua macam saya. Last aku mati macam itu juga jadinya. Sebab itu, saya harap dan saya berterima kasih semua yang datang hari ini. Saya beritahu tadi, saya kata, saya datang tadi peluh jugalah, takut orang tak datang. Tapi sebenarnya, yang kehadiran ini, dia tak banyak beza dengan masa zaman saya buat ceramah untuk PKR dan PH dahulu. Tak ada beza. Muka yang datang ni, saya kenal sebagainya ialah muka yang memang datang masa saya ceramah dekat Lakin masa zaman PKR PH dulu pun. Betul tak bang? 2018, betul. Saya kenal. Ada muka-muka. Ya mana taknya ni masa musim bola dia datang dengar aku ceramah. Bukan dia tengok bola. Maksudnya, kita hadir bukanlah untuk jadi wakil rakyat ke, bukanlah semata-mata untuk jawatan. Kita hadir kerana kita tahu untuk masa depan. Yang tua-tua, dan saya anggap saya dah tua dah. Sebab saya nak masuk 50. Dia bukan soal umur saja. Saya dalam politik ni dah 26 tahun. Bayangkan 26 tahun tu lama tau. Kira balik 1998, sekarang dah dekat 28 tahun. Lama tau. Kalau ada anak tu dah kahwin, saya dapat cucu dah. 28 tahun. Pusing. Macam itu juga. Sebabnya ialah kerana politik kita selama ini ialah dia pasal individu. Orang ini A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C, C lebih baik daripada A. Lama-lama mula dia gaduh, lepas tu dia bergabung, lepas tu dia bercerai, lepas tu dia rujuk balik. Lama-lama kita pening sama kita. Dalam keadaan kita semua kena heret, sekejap turun sana, sekejap sini, sekejap reformasi, sekejap bersih. Nama apa pun saya dah lupa semua. Seorang jadi Perdana Menteri, tapi sistemnya tetap sama, amalannya tetap sama, dan yang paling baik kalau nak tengok masa musim pilihan raya. Sebab itu kancil, kita kata tak apalah, ini bukan lagi untuk kita, ini untuk yang muda-muda. Jadi kita nak kena mula balik segala-galanya. Kita mula awalnya, kita letak calon-calon yang orang biasa, yang muda-muda. Mereka ini belum lagi lemas dalam budaya politik. Jadi kalau tanya dia soalan A, dia jawab dengan jawapan A. Dia tak pandai kona-kona. Tu yang semalam tu calon daripada Perling dia cerita macam itu tu. Orang tanya, dia bagi ucapan, dia jawab macam itu je. Itu yang dia dan orang keliling dia rasa. Kalau tanya Eugene ke, kalau tanya Dr. Haris tadi, kalau tanya Nicholas, saya pasti tanya dia tak pandai kona. Sebab dia bukan orang politik. Kita kena mula macam itu balik daripada awal. Tak cukup dengan calon, kita kena tukar dan mula balik budaya politik yang bersih betul-betul, yang betul-betul ada integriti. Dan setiap itu kita boleh nilai daripada tindakan masa berkempen. Macam mana kita berkempen, kita bagi duit ke tidak. Sebab bila berkempen ini, sebenarnya cabaran dan juga dugaan untuk kita lakukan rasuah itu cukup tinggi. Sebab kita takut kalah. Kalau lawan bagi RM20, sekarang tak main lah bagi RM20 kot. Sekarang bagi berapa? 200, 300. Lawan bagi 200, 100.
Lawan bagi 100, kita takut ni. Kalau dia bagi 100, kalau aku tak bagi, sia-sia saja aku kempen. Kalah macam itu. Kita tak ada duit tapi kita bagi 50 lah. Kalau tengok orang lain buat program besar-besar, hebat semua, kita rasa, oh kalau kita duk main ceramah tatrak je macam mana nak menang. Cari duit, buat juga program. Bab bila cari duit, buat program, bab itulah yang kita mula akan tergelincir kerana you akan pergi jumpa businessman A, you akan pergi jumpa businessman B, you minta yang ini, you janji yang itu. Akhirnya, lama-lama kita terjerat dengan permainan yang sama. Jadi sebab itu, saya minta maaf kalau sepanjang 10 hari akan datang ni memang bosan kempen daripada kancil. Pagi dia bawa truck, dia bawa food truck. Tengah hari dia jumpa pengundi, dia buat walkabout. Petang dia jumpa pengundi. Malam dia bawa truck lagi. Lepas tu dia berceramah lagi dalam YouTube. 1 sen kita tak dapat. Tapi kalau kita nak berubah dan kita nak pastikan kita ada wang untuk bahas untuk rakyat, wang untuk jalan dan juga infrastruktur besar, kita nak pastikan bahawa tidak ada pembaziran, baik wang kerajaan negeri, baik wang kerajaan persekutuan dalam tempoh berkempen supaya duit puluh-puluh juta itu kita boleh gunakan untuk benda lain. Saya minta saudara-saudari bagi ruang kepada kami yang baru ini, tunjukkan sebenarnya yang penting bukan yang nampak di mata kita. Jangan kita kerana RM100 yang kita dapat, kerana kita pergi makan dengan Fahmi Fadzil lipat roti canai, lepas itu bertahun-tahun masalah kita, aduan kita dia tak layan dah lepas itu. Jadi insya-Allah kita akan buat round dan kita akan kembali ke Lakin. Saya ingat kita akan kembali ke Lakin minggu depan. Dan saya setiap hari insya-Allah saya akan cover dalam 5 ke 6 dun. Jumpalah saya kat mana-mana. Dan saya kena paksa untuk buat IRL, in real life. Ya Allahu Akbar, kan? Yang itu memang zalim budak-budak ni. Sebab sebagai ahli politik, satu-satunya masa untuk saya berehat dan tarik nafas ialah dalam kereta. Lepas ceramah, jumpa orang semua ni. Satu-satunya masa yang tak ada orang di sekeliling saya ialah masa saya dalam kereta. Masa itulah saya nak tarik nafas, saya nak minum air, saya nak berehat sikit. Sekarang dia kata tak boleh buat macam tu. Sekarang ini budak-budak yang Gen Z ni, dia tak dengar ceramah ni. Dia nak tengok you bercakap tanpa henti selama 4 jam di mana-mana you pergi, kamera ikut. Mampus aku. Dalam kereta pun kena cakap, naik longkang pun kena cakap, orang tanya itu semua kena cakap. Maka kita tak boleh nak kona-kona cakap macam ahli politik. Kalau dia tanya A, kena jawab A. Kalau tanya B, kena jawab B. Jadi insya-Allah setiap hari ada 5-6 dun, 5-6 dun. Dan saya berharap kita ada 10 hari lagi. Selain yang hadir ini, selain yang dengar dalam apartment, flat yang ada di sekeliling truk ini, saya minta supaya orang-orang Lakin, orang-orang JB, sebelahnya Kempas, dekat dengan Setulang, dekat dengan Perling, pertimbangkan kalau kita dah cuba macam-macam untuk 10-20 tahun yang lepas, satu pun tidak menyelesaikan masalah, bagilah peluang kepada satu ubat yang baru. Dia sama macam sakit, jumpa doktor, tanya, dapat ubat yang sama, tak sembuh-sembuh. Akhirnya orang kata, you pergi cari second opinion lah. You pergi tanya doktor yang lain, mungkin ada ubat dan rawatan yang baik, yang lebih baik. Itulah kancil yang ada. Dan saya yakin dan berharap, sebab ini bukan kali pertama ni saya di Lakin di JB. Tahun 2018 saya mula datang ke JB untuk Allah. Belum. Okey. Tak payah lagi. Okey. Dia takut aku tak bayar gaji dia lepas ni.
Ini bukan kali pertama saya di Lakin dan di JB. Tahun 2014, Akmal, Nasir masa itu staff saya. Macam budak-budak ni. Saya latih Akmal sama macam saya latih budak-budak ni. Tidur atas lantai. Saya tidur sekali dengan dia. Bukan sekali lah. Maksudnya saya tidur di rumah yang sama dengan mereka. Kan? Jadi cerita lain, tidur sekali dengan budak-budak ni kan. Sama 2014. Lepas kerja dengan saya lebih kurang 5 tahun, lepas segala jenis kempen dia dah ikut saya, semua benda dia dah buat, dia kata dia nak cuba untuk bertanding di Parlimen JB. Itu tahun 2014 tau. Saya kata kau gila. Mana boleh menang JB? Kita bukan ada orang sangat bertanding. UMNO menang puluh-puluh ribu. Mustahil lah. Dia bukan dengar cakap saya, dia balik. Dia jumpa semua dengan yang ada, saya ingat. Jadi saya bila dia dah mula balik ke JB, apa pilihan yang saya ada? Takkan saya nak tinggal dia terkontang-kanting. Jadi saya berkali-kali, kalau saudara-saudara ingat, saya berkali-kali ke Lakin, ke Setulang, kawasan JB, Pasir Gudang, ke Tebrau. Dan 2018, sama macam kita sekarang ni lah, dengan truk macam inilah. Tak ada orang sangka yang JB boleh jatuh dan dirampas daripada Barisan Nasional. Sebab itu kalau tanya saya tak tentulah wallahualam boleh menang ke tidak. Sekarang saya nampak gaya insya-Allah lah kita doa kita dah boleh lepas hilang deposit ni. Ada 10 hari lagi. Saya minta saudara-saudari, adik kakak sama macam bagi peluang kepada kami. 10 tahun yang lepas masa kami muda-muda, sekarang saya 10 tahun lebih tua. Saya minta saudara-saudari sebut kepada seberapa ramai orang fikir betul-betul, pertimbang betul-betul. Kalau dulu saya muda, 10 tahun yang lepas saya kata kalau ubah, tukar kerajaan, kita boleh buat 1, 2, 3, 4. Sekarang aku tahu tak jadi macam itu. 10 tahun kemudian, tak ada janji dah. Saya tak janji apa-apa dah. Tak ada dah janji jambatan ke kapal terbang. Tak ada dah. Sebab saya pernah ada dalam kerajaan. Kerajaan akan tetap cakap, tak ada duit, tak boleh buat, tak ada duit. Jadi sekarang beban yang saya pikul adalah untuk menyediakan yang muda-muda dan juga sebuah platform yang baru, yang bersih, yang bebas daripada semua tinggalan amalan politik lama-lama ini. Kalau Kancil berjaya buktikan kita boleh buat, maka saya rasa tak ada alasan untuk parti-parti lain tak buat sama. Jadi saya nak tutup, sebab itu saya nak tunggu BN ke, PH ke, PN ke, saya nak tanya sama ada mereka akan umumkan ke tidak berapa banyak mereka belanja untuk kempen pilihan raya mereka kali ini. Dan saya nak tengok daripada mana dia dapat duit itu. Kalau dia belanja satu malam 2 juta, daripada mana dia dapat 2 juta itu? Token mana yang sponsor? Saya berani cabar dan berani sebut sebab habis saja pilihan raya negeri Johor, menang ke kalah, kita akan kira berapa yang kita kutip, berapa yang kita dapat daripada fundraising dinner hari Sabtu yang lepas, berapa kita belanja, dan kita akan jadi parti yang pertama dalam sejarah negara kita akan isytihar dan dedahkan setiap 1 sen yang kita belanja dalam pilihan raya. Bukan nak menunjuk sebab duit tak ada. Kita nak tunjukkan bahawa kalau kita betul-betul ikhlas nak jaga duit rakyat, bukan sebab kita nak tunjuk kita baik, sebab memang betul rakyat perlukan duit yang lebih banyak. Memang betul lepas ini kalau ikut kepala dan cara yang ada sekarang ini, bas tak ada, jalan tak cukup, semua tak cukup. Jadi ia mesti bermula daripada orang politik, dan orang politik mesti bermula belajar buat sesuatu. Jangan pakai duit macam dulu, dan saya hanya harap perkara itu disambut oleh pengundi-pengundi. Jangan pilih parti yang mewah, korang pilihlah parti yang kayap macam Kancil. Boleh? Baik tadi kita habis kat situ. Jangan lupa malam esok kita di Taman Anggerek di Kempas, kita akan buka truk ini
di sebelah berdepan dengan pasar malam. Ada Shell. Ada Shell, dekat Shell. Korang ni pilih Shell je. Sebab kuning. Pilih Petronas nanti jadi salah parti pula kan. Jadi kita selalunya cari Shell. Memang dekat Shell kan? Dekat Shell, dekat Taman Anggerik. Kepada yang ada kelapangan untuk hadir malam esok dekat Kempas, kita jumpa dekat Kempas. Satu malam saya kupas cerita yang lain. Saya takkan ulang benda yang sama macam PMX selalu buat. Saya satu malam, cerita lain, aspek yang lain. Saya nak tutup, saya nak uji sikit lah. Dia macam mana pun ahli politik ni, kalau dia bagi salam saja, orang balik tidur tak lena. Dia kena habis ceramah, kita nak kena jerit juga sikit. Boleh? Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Johor. Saya sebut sekali lagi ayuh, saudara-saudari sambut dengan bersama. Boleh? Ayuh! 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 Kalau jerit lagi nanti kena maki orang kat sebelah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sese nandri walakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi malam esok pukul 9 malam dekat Taman Anggerik. Terima kasih.